Bang. Boleh lah nak minta resepi ni bang? Resepi daging masak hitam. Ya. Utara punya, original. Daging masak hitam. Makan bersama-sama dengan nasi king. Ni nasi king tau. Nama nasi king. Hampa nak resepi ni, cuba komen ni. Kita bagi resepi ni. Okey. Maknanya daging masak hitam kita ni tak apa masak lagi, kan? Nak kena bagi dia dekat. So hari dah nak malam. So saya tunjuk kat apa bahan-bahan dia. Jom kita start ni. Daging masak ikan kenduri untuk 100 orang. Bismillah. Kita masukkan daun pandan dulu. 4 sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita masukkan ni, bawang besar 1,5 kilo yang dihiris. Bismillah. Masukkan semua. Dia baru kita buat barang seterusnya. Okey, sebelum tu nak tunggu bawang ni masak apa lebih kurang kan. Kita buat rempah untuk daging. Okey ya. Okey ni. Ni rempah dia. Nanti saya akan tulis kat caption, boleh tengok kat caption. Bismillah. Mana? 1 botol. Hampa nak tahu daging ni berapa kilo? Kecap pekat. Agak-agak lah. Kecap pekat. Jangan banyak sangat, takut hitam sangat. Kan? Dan kita masukkan ni gula merah sebanyak 300 gram. Masuk 300 gram. Kacau ya. Kemudian kita akan perak sat dalam setengah jam tu. Okay. Bawang besar kita dah Canberra dah, geng. Tengok. Tekstur dah kamera dah. Kan? Kita masukkan bawang putih dengan halia. Bawang-bawang kita dah kamera light ataupun kita panggil kamera saja, kan? Okey, bawang kita pun semua dah kamera elok dah. Dan kita masukkan bawang besar 2 kilo. Bismillah. Bawang kita pun dah kamera. Dia dah bertukar jadi kamera dah. Elok dah. Dan kita masukkan sos cili bo 1 kilo. Bismillah. Kita masukkan daging. Bawang kita semua dah kamera elok dah. Cabai kita semua. Daging sebanyak 10 kilo. Bismillah. Ni ayak ni lebih-lebih ni berbuah. Kita masukkan ni sos cili 2 senduk. Okey, kemudian kita akan masukkan garam dan perasa. Bismillah. Kita masukkan buah keras 100 gram. Buah keras ni memang kena bolah, kan, baru dia naik lemak. Kemudian kita buh barang seri kita buh cabai hijau, tu kita buh tomato, kan. Geng, hampa jangan lupa follow kita, kan. Lepas ni resipi-resipi yang menarik, dan jangan lupa support kita juga nah. Mantap, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan hampa resipi daging masak ikan ni pada hampa semua nah. Assalamualaikum, selamat mencuba.